Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya wartawan 1, wartawan Ahmad Muiz bin Aznizail dari unit TVPSS SMK Mat Kilau. Dan saya wartawan 2, wartawan Sakinah binti Muhammad Syafi. Kini kami berada di Dataran Persada Minda sempena ceramah Ma'an Hijrah, anjuran unit pembangunan modal insan dan panitia pendidikan Islam. Program seawal jam 7.30 pagi Jumaat ini dihadiri meriah oleh warga sekolah bagi mengisi rohani sempena bulan Hijrah. Ceramah utama disampaikan oleh Ustaz Afarizam bin Muhammad Anwar, penolong pegawai bahagian fatwa dari Jabatan Mufti Negeri Pahang, dan mengupas tentang pembentukan modal insan cemerlang. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger. Ceramah ini mengajak kita untuk berubah menjadi lebih baik untuk mencapai masa depan yang cemerlang dan diredai. Sekian sahaja laporan daripada kami TVPSS SMK Mat Kilau. Bye.